battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kita seterusnya. Episod yang seterusnya iaitu Battle sampai subuh. Cantik. Battle sampai subuh. Bersama dengan saya Syaril Hamdan. Bersama dengan saya Muhammad Fawaz. Ya. Dan sekali lagi bersama saya Alipo. Ya, kita bertiga untuk episod yang seterusnya kali ni. Episod kali ni special. Okey, kita buka sikit lah. Kita cerita ni kenapa episod hari kali ni special. buat ya. Betul. Episod kali ni kita ni bersempena dengan wave ataupun sekarang ni pelajar-pelajar tingkatan 5 akan menghadapi bermula antaranya di Perak. Dia ikut negeri masing-masing juga sebenarnya. Okey, tapi yang kita dapat tahu yang kata di Perak dia kata bermula dalam masa tempoh terdekat ni lah sebenarnya trial SPM. So bola untuk perjuangan adik-adik kita tingkatan 5 di SPM. So memang episod kali ni khas untuk anda. Khas untuk anda, untuk bantu anda, untuk berikan ada beberapa tips untuk menghadapi peperiksaan SPM trial. Betul. So hari ni kita sembang sikit lah apa khabar. Apa ni tanya dulu apa khabar ni. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tak bersiaran langsung. Ya. Kita dah lama tak buat podcast ni. Beberapa episod dah tinggal. Adalah sedikit. Lipo, besok kali ni kita ada special guest. Yes, kita ada special guest. Betul? Dia hitam manis. Hitam manggis. Walaupun di luar hitam dalamnya manis. Ya, betul. Di luar hitam dalamnya putih. Jadilah seperti manggis. Dia nak tahu dia sentiasa jujur orang kata. Menarik. Berapa kelopak tu kat luar. Macam tu juga kat dalam. Bilangan isi kat dalam. Kenalkan diri sikit. Silakan. Baik, saya Fawaz, dari pelajar praktikal juga dari Universiti Sains Islam Malaysia. Dan insyaAllah ni podcast first and last lah sebab hari ni Alamak. Boleh lah. Tapi tak apa, insyaAllah apa yang kita mula kita kena teruskan. Betul. Masa masih ada, selagi masih hidup. Selagi masih hidup. Tuan bawah kita daripada USIM. So dia akan ini adalah hari terakhirnya. Namun dia still nak memberi. Dia memang semangat dalam memberi. Betul. Dia ruang ini adalah salah satu ruang. So saudara Fawaz ni, kami panggil dia Fawaz kat sini. Walaupun Fawaz, nama manja dia Fawaz. Senang. Dia tak payah ingat. Orang mana Pak? Orang mana? Asal dari Kedah. Asal dari Kedah. Sekarang menetap di Nilai. InsyaAllah. So itulah Fawaz. So kembali, apa yang kita akan buat hari ni Alipo, silakan. Ya baik, hari ni bersempena dengan InsyaAllah kita akan memberikan tips-tips trial SPM memandangkan di Selangor dah berjalan dan Perak akan berjalan pada Isnin minggu depan. Dan juga kami juga bersempena kami telah berlangsung beberapa program di Perak di bawah anjuran PASAK, Pusat Aspirasi Anak Perak. Dan dengan bersempena itu kita dapat soalan-soalan daripada anak-anak Perak, daripada pelajar-pelajar yang menyertai program di bawah PASAK ini. So kita nak menjawab soalan-soalan tu pada hari ini. Benar. Dan adalah beberapa soalan yang kita akan baca dan kita akan jawab InsyaAllah seboleh-boleh, sebaik mungkin yang kita boleh jawab, semampu mana. Kalau tak boleh kan. Kalau tak boleh lah. Tak boleh lah. Soalan-soalan ni adalah boleh kita kan hampir 100 sampai 100 lebih kurang soalan daripada pelajar. Ada satu tempat dua sekolah. SMK Kuala Kurau di Kuala Kurau lah kalau siapa tahu. Dan juga lagi satu SMK Batu 10. Lekir. Ya betul. Lekir di siapa nama tu, di Perak. Okay. So itulah kisah dia. Okay, kita mulakan yang pertama dulu lah. Yang special dulu. Yang special lah. Silakan. Okay, baik. Soalan yang pertama, Abang, macam mana nak berjaya bang? Okay, daripada adik. Dia tak ada nama kat sini. Dia tak buh nama. Dia tak buh nama. Macam mana nak berjaya First kali agama lah. Tu nombor satu. Jangan ada yang benda lain yang atasi benda tu. Dan lagi satu, kita dalam agama ni ibadah lah tu yang pertama. Jaga ibadah kita. Dan yang kedua, ibu ayah.
ibu ayah, guru, hubungan tu jangan ada hubungan yang tak elok lah kan. Betul. Okay, bagi hubungan tu cantik lah. Tahu kita sama ayah lah. Sebab benda tu penting dalam kita punya pelajaran, dalam kita punya hidup. Baik. Hubungan dengan ibu ayah, hubungan dengan guru, hubungan dengan kawan-kawan. Benda tu pun akan menjadi kita punya flow untuk berjaya tu akan lebih smooth kalau hubungan tu kita jaga. First kali hubungan dengan Allah lah. Okay. Dan seterusnya hubungan dengan macam saya kata tadi, ibu ayah, family dengan guru-guru. Lagi satu adab penting. Ya, ada adab. Betul. Tanpa adab ilmu tak bermakna. Ya, betul. Sebab kata tadi kata ilmu membuatkan kita jadi pandai, adab membuatkan kita dapat keberkatan. Betul. Azim tu kan. Dia ada pesan tadi. So saya ingat. So makanya ingat, yang pertama kawan kita tadi yang tanya macam mana nak berjaya, macam tu. Cek hubungan. Cek hubungan yang maha pemberi lah. Betul. Yang kita nak minta tu. Okey. Baik, cantik. Terima kasih Saudara Fawad. Itu soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, baik. Sebelah kanan. Okey, baik. So, kita dapat soalan daripada Adik Izzati. Adik Izzati, dia tanya cara nak faham dan tulis coding. Alamak. Soalan dia. Boleh tahan Ni budak-budak sains ni, sains stream ni. Budak-budak yang belajar sains komputer. Okeylah, serba sedikit pengalaman daripada saya yang merupakan pelajar Quran Multimedia, dan juga sedikit saya belajar tentang sains komputer di matrikulasi dulu. So antara cara nak faham dan tulis coding ni, yang pertama ialah asas basic tu kena tahu lah. Teori dia kena faham dulu, konsep awak nak tulis macam mana. Sebagai contoh, kalau kita nak tulis mungkin paling basic HTML atau CSS, awak kena tahu dulu apa benda awak nak tulis, konsep macam mana nak tulis. Kalau tulis berterabur pun tak apa, yang penting faham dulu konsep dia, tulisan dan teratur. Dan seterusnya, yang kedua ialah paling penting untuk apa-apa sekalipun, untuk perfect, untuk improvement adalah practice. Tagline kita, practice makes improvement. Ya, itu tagline kita. Practice make improvement. So apa-apa pun nak perfect, nak improve, untuk kita mahir dalam satu bidang dan kemahiran. Yang pertama adalah antara selepas daripada kita faham teori dan konsep ilmu yang kita dapat tu, ialah seterusnya adalah practice, training. Satu konsep yang dibawakan oleh satu pakar dalam kajian, dia kata untuk perfect, untuk dia kata ace dalam satu bidang tu, untuk dia mahir dalam bidang tu, ialah dia perlukan kurang-kurangnya 10,000 jam. Itu ada dalam satu kajian, diceritakan lah. Berdasarkan kajian-kajian yang dia buat, dia kata 10,000 jam untuk kita mahir, orang kata mahir tahap, kalau kata orang tu main chess, dia jadi grandmaster chess. 10,000 jam untuk diperlukan. So akhirnya kita perlukan kepada training dan practice. Itu antara cara-cara nak faham dan tulis coding. Yang tu daripada saya, macam mana nak tulis coding. So yang selebihnya anda boleh cari lagi. Kita ada banyak tutorial dekat YouTube, boleh belajar course online, dan boleh tanya cikgu. Tu sekian daripada saya. Kita lahirkan minat dulu. Yes, betul. Kadang-kadang skill tu datang kemudian kadang-kadang. So bagi ni saya yakin dia ada minat lah. Dia ada minat. So ada minat, cari dulu basic. Kalau kita cari dulu apa yang kita boleh tahu. Saya pernah ada satu kisah tau, berkaitan dengan pasal coding ni. Saya baru ni pergi belajar tentang stand. Seorang tu saya jumpa lah dengan seorang ni yang pandai lah. Dia cerita, abang tu nama apa saya tak ingat lah. Dia ceritakan dia pernah budak darjah 4. Ni coding lain tau. Tu coding kalau kita tengah website, dia ada coding HTML dan sebagainya. Dia ada satu yang coding ni dia nak buat macam mana nak pastikan kereta untuk kita control lah, atau kita mainan kalau jumpa dinding dia lari macam tu kan. Tahu panggil ada coding lah tu. Ada pun panggil Arduino. Dia punya software dah. Okay. Dia software yang kita boleh buat. So budak tu umur darjah 4. Dia tahu habis apa kapasitor, apa board lah, apalah. Dia tahu segala jenis perkataan. Dan dia tak belajar lagi benda tu. Dia tak belajar lagi. Tapi time tu PKP ni cerita dah. Budak tu PKP time tu. PKP duduk kat rumah, tak nak apa-apa. Ayah dia beli menaikkan minat dia dengan bagi benda-benda macam tu. Dan akhirnya dia tahulah term tu. Betul, bila dia jumpa orang
Dia jumpa orang, dia tanya soalan tu pun soalan yang bijak-bijak. Soalan yang Ada kelas. yang betul dia tak tahu, dia pergi tanya orang tu. Ya, Tuan, macam mana kita nak software Arduino something. Kalau saya kalau dia kena kosong betul-betul pergi jumpa orang tu. Dia tanya soalan yang bodoh-bodoh kan. Bodoh-bodoh. Macam mana nak kalau dia sebut Arduino pun saya tak tahu mana tahu apa gitu kan. So kembali kepada adik, suburkan balik minat tu lah. Okay, dengan budak yang 11 tahun kan. Budak 11 tahun, tengok macam mana 11 tahun. Kalau hang 17 tahun lagi hebat. Betul. Baik. Okay, kita bergerak ke soalan seterusnya. Silakan. Soalan yang seterusnya, macam mana nak yakinkan diri kita bila tak ada confident? Okay, ni confident untuk cakap depan orang tu kan. Okay. Okay, untuk kita confident ni, tak ada cara lain, tak ada siapa-siapa boleh bantu, hanya diri kita yang kena bantu Ya, diri. betul. Iaitu dengan first kali practice. Bila Praktis. kita nak confident ni, practice penting. Yang keduanya, ilmu mesti ada. Betul. Bila tak ada ilmu ni, kita akan jadi kosong lah. Walaupun confident, Betul. tapi benda tu benda yang tak membuahkan, orang kata apa, tak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi antara praktis yang kita boleh buat untuk lebih confident bila di khalayak ramai ni, kita boleh praktis dengan orang apa? Mirror talk. Ya, mirror talk. Ya, betul. Kan? Betul. Itulah. Ini pun saya dapat daripada kawan saya juga yang kalau ada yang kenal saudara Alif Najmi. Oh. Itu seorang yang hebat kat Muslim. Oh, Shock tu Ali Najmi ya. ya. Member dah balik pada ini. Dekat umur tu memang bermulanya dengan mirror talk lah dia. Ya. Selalu seorang-seorang pegang kertas, cakap seorang-seorang dengan poin-poin yang orang kata apa, poin-poin yang Betul ya. betul. Dengan persusunan tata bahasa yang betul. Ya, betul. Faham? Daripada situ dia punya flow saya tengok satu sampailah sekarang. Jadi orang yang Masya Allah hebat lah. So practice lah. Practice. Jawapan dia practice lah. Saya dulu pun lebih kurang kadang-kadang mirror talk pernah buat kau. Duduk dalam kereta cakap sorang-sorang. Betul. Okey. Kena pastikan dia tinted lah. Tinted. Tengok macam orang gila. Macam orang gila. Mungkin kau sedikit pengalaman mandangkan sekarang Mandangkan apa? mandangkan sekarang bukan seorang trainer, coach. So lebih kurang sama, kurang lebih dengan hujungnya adalah latihan. Tapi latihan yang tersusun lah, latihan yang bukan saja dan hanya kita training, kita cakap apa yang kita dan at least kadang-kadang punch lah. Kita boleh kongsikan formula punch. P adalah physical, okay, physical expression, okay, punch. You understand the power of word. Kadang-kadang kita kena faham apa yang maksudnya. Kita selain daripada kita fokus, kita sedar apa yang kita cakap. Dalam bahasa kasar dia macam ni, mulut pi dulu, otak dia kalau ikut. Kadang-kadang kita kena sedar apa kita cakap. Okey. Menarik. Kadang-kadang, terutama bila kita nak cakap dalam nak memberi nilai pada orang, pastikan kita pun sedar apa yang kita cakap. And notice the direction, mana kita arah, mana kita nak pergi, objektif apa kita nak bawa. See content and context. Konteks isi dia, content tu isi, konteks cara kita bawa isi tu. Dan H adalah high energy lah. Tu kalau bergantung, high energy ni bergantung, dia tak semestinya cerokoh ke tak semestinya. Kadang-kadang hang gunakan tone bawah pun hang boleh dapat energy yang sama. Jadi bergantung kepada situasi, keadaan dan kemauan dan tempat itulah. Kadang-kadang. Baik, itu saja. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okey. Ada gadis ni nama pun dia tak abang lagi ni. Nama tak ada, dia pun sama juga. Abang, saya nak berjaya tapi saya malas. No. No, macam mana nak hilangkan rasa malas ni? Baik. Okey, macam mana ni? Kemahuan tu ada. Kemahuan tu ada, tapi dia rasa malas. Tapi malas. Maknanya dia tahu jelas lah, saya nak straight A+, saya perlu dapat straight A+. Dalam cerita malas ni sebenarnya ada satu hadis Nabi, walikuli amali syarrah walikuli syarratin fatrah. Semua amalan dia ada kekuatan, setiap kekuatan ada lemah dia. Nabi cakap bila datang lemah, kembali pada sunnah Nabi, selamat. So antara sunnah Nabi apa dia? Innamal a'malu binniyat. Kalau orang tahu kita berkaitan dalam bahasa orang putih, niat tu sebenarnya Nabi dah ajar. Tapi dalam cerita kita ni, niat tu itulah the big why you start. Kenapa kalau cerita tu, kalau cerita innamal a'malu binniyat tu cerita kisahnya hijrah Nabi. Tapi kembali, kenapa hang nak ikut Nabi hijrah? Ada kisahnya dia nak, sebab ada kata nak kahwin dengan orang lain, betul lah. Panjang lah cerita tu. So kembali balik pada awal ni,
clear your why. Okay, tapi ujungnya saya cuba nak jawab soalan ni dari sudut teknikal sikit. Pasal malas ni sebenarnya perasaan. Okey. Malas ni sebenarnya perasaan. Kalau saya declare macam tu, dia bukannya dia boleh dilawan dan dia boleh dia bukan malas ni, bukan level patah tangan. Patah tangan patah sakit sikit lah. Betul. Betul. So malas ni macam mana kita nak buat? Macam mana nak kendalikan malas ni? Pertama kita kena faham malas tu main daripada mana. Motivasi sebenarnya nak betulkan salah faham. Okay, kadang-kadang motivasi tak semestinya datang selepas tindakan, sebelum tindakan. Tak semestinya kita nak bertindak kita kena ada motivasi dulu, tak. Kesilapan yang pertama, kita fikir kena ada motivasi dulu sebelum bertindak. Itu dosa yang pertama. Okey. Ya, betulkan fahaman diri kita dulu. Baik. Baru betulkan tindakan kita. Kadang-kadang tindakan yang melahirkan motivasi. Kita mulakan sikit dulu melahirkan motivasi. Okey, kenapa kadang-kadang kita boleh bagi kepada 5M. Saya boleh kongsikan ni, Pak. Yang pertama, kita mengenal apa yang kita perjuangkan. Kenal kita jelas. Yang kedua, kita mengecilkan. Dah hantar benda tu besar, apa hang kena buat. Sebab kita kadang-kadang, kenapa kita susah nak belajar, adik-adik? Kenapa kita rasa malas? Antara sebabnya adalah, contohlah hang tiba-tiba nak target, aku nak belajar buat soalan AdMath ni 2 jam. So akhirnya hang datang dengan satu benda yang besar. 2 jam tu akhirnya satu benda yang burden, dan membuatkan akhirnya hang tak start. Hang kena tune hang punya otak, hang kena treat sikit hang punya emosi dan fikiran. Contoh, aku mulakan dengan 5 minit. Mengecilkan, hang kena mulakan mengecil supaya dia jalan dulu. Dia kena buat dulu. Dia buat dulu. Okey. Contoh saya ambil idea ni, contoh dalam kerja saya. Kalau kena hari kena buat proposal, kena buat modul. Kadang-kadang berat kepala kau. Tapi nampak benda tu besar kan. Modul kadang-kadang kena buat modul untuk present, kena design satu benda yang baru kepada new customer, contoh. So akhirnya kita mulakan dengan apa? Kita mulakan dengan buat isi kandungan dulu. Apa benda kita nak tulis? Kita ni ni siap dah, yang ni siap dah, tentatif. Mulakan tentatif dulu. Siap. Barulah kita buat benda yang besar. Siaplah satu proposal yang baik. Contoh. Alright. So sama juga macam adik-adik kecil kan, kata set Minda, aku nak mulakan AdMath. Soalan AdMath aku nak buat satu dulu. Berjaya satu ni, aku rehat 5 minit, sambung lagi 5 minit, sambung lagi 10 minit. Hang campur benda tu. Kadang-kadang kalau teknik, kalau Pomodoro bagi tahu kita boleh fokus 20 minit. Kalau teknik Pomodoro, betul. Teknik Pomodoro boleh search. Okay, kita boleh 20 minit buat kerja, kita boleh bagi dia all out 20 minit, 5 minit rehat. 20 minit bagi 5 minit rehat, buat 4 kali. So cukup. Kalau gagah memang loss lah. Gagah apa maksudnya? Kalau gagah juga. Kalau gagah juga, kita akan penat. Sebab kita, dan penat bukan pada fizikal tau, emosi juga perlukan energy. Emotional energy is also energy. Okey. Itu So saya mulakan yang tu dulu, dan akhirnya kita kenal, kita kecilkan, kita memulakan kecil tu, yang mula kecil tu. Dan akhirnya yang di fasa-fasa mengekalkan, dan akhirnya kita meraihkan kejayaan. Contohlah. So ada 5M kat situ. Okey, dan yang tutup dengan malas. Apa itu malas? Mula aja, lama-lama akan semangat. Okey. Mula aja dulu, lama-lama akan semangat. MALAS. So ingat, mula dulu. Itu soalan yang pertama. So next, silakan. Okey, soalan yang diajukan oleh adik ni, saya tak pasti kerja saya ni sesuai ke tak. Okey, jadi dia punya sekarang form 5 kan. Okey, kerjaya dia tak pasti dia punya bidang yang dia duduk sekarang ni sesuai ke tak dengan dia punya kerjaya nanti. Okey, bagi orang yang 50-50 ni, dengan bidang dia semasa form 5 ni, bagi saya tak terlambat lagi, tak terlanjur lagi dengan bidang yang kerjaya dia selepas nanti. Selepas belajar universiti nanti. Sebab apa saya kata macam tu? Sebabnya di fasa sekolah menengah ni, dia boleh buat pilihan lagi tau. Untuk ke arah ikutlah, kalau nak ke arah agama mungkin STAM, nak ke arah sains sosial santulin mungkin matrik, kan. Betul. Kalau nak kemahiran mungkin lebih baik diploma. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, untuk adik ni boleh fikir dulu, boleh tengok dulu awak punya, orang kata apa, dia punya berat belah mana. Dia punya
dia punya kemahuan dia tu. Dia punya orang kata apa? Kemahiran dia tu ke arah mana. Jadi untuk kerjaya tu benda tu akan menyusul. Dengan apa yang awak minat tu, benda tu akan menyusul selepas daripada awak pilih untuk jalan bidang yang awak pilih tu, selepas daripada sekolah menengah ni. Ya. Jadi saya fikir awak belum lagi terlambat untuk memilih bidang yang sesuai dengan kerjaya yang awak minat lah. I see. Okay. Jadi sebab poin dia kat sini, dia tak pasti dengan kerjaya dia, Dia tak pasti dia sesuai ke tak lah macam tu kan. dengan bidang dia sekarang. Jadi Kadang-kadang kita perlukan masa Ya betul. untuk kita faham, Fikir. kenal diri. Tapi macam mana lepas program dengan saya tu, saya daripada SNK Kuala Kurau, SNK Batu 10. Batu 10. SNK Okay. Batu 10 untuk adik yang bertanya soalan ni. Nama dia Shift. Oh, Shift. Adik Shift. Menarik nama. Lain macam Shift Shift Shift. Ke Shang ni kan? macam lain lah. Shang nama dia. Okay, so hujung dia menarik dia, memang betul lah. Hujungnya dalam bahasa Abang Fawaz berkongsi pada anda, pertama kita mesti ada arah dulu daripada awal. Ya, betul. Okay, no, in case benda ni akan berubah dari masa ke masa. Yang saya cakap tadi, benda ni boleh berubah by 3. Yang pertama pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Benda ni akan buatkan kita berubah, tapi namanya ujung-ujungnya tak pasti itu normal. Kadang-kadang kita pun memang hidup dengan ketidakpastian. Tapi dalam hujung ketidakpastian, kita pun tak tahu apa nak jadi ke depan. Ya, So betul. jangan beratkan otak untuk fikir benda yang wujudnya kita lah. Contohlah kita nak jadi cikgu. Okey, tertanya-tanya, nak jadi aku jadi cikgu boleh ke tak tahu. Jangan Ya. letakkan tenaga pada tempat yang salah. Letak pada tempat yang betul. Contoh betul ni apa? Kalau contohlah adik ni dah target nak jadi cikgu, contohlah Syif nak jadi cikgu, letakkan matlamat cikgu. Apa hang boleh buat tadi? Hang belajar untuk hang jadi cikgu, untuk jadi subjek yang hang minat. Hang buat apa lagi? Hang cari maklumat untuk jadi seorang guru. Jadi tak jadi nombor 2. Kan? So itu Yeah, untuk melengkap betul. Abang Fawad kita. Cantik. Alright, next. Next soalan. Next soalan. Okey. Soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya. Saya nak bagi kepada ada 2 soalan ni dan come out soalan yang sama. Okey. Seorang ni budak ni dia tanya, nama pun dia tak bagi lagi. Alamak. Nama kedekut nama cik. Apakah masa yang sesuai untuk start study? How to manage your time? What is the best time to start the study for SPM? Okey, 2 soalan ni berkaitan dengan pengurusan masa. Okey. Okey, pengurusan masa. Baik, abang Bob nak beritahu. Kalau lah nak jawab soalan ni dari sudut Technical. Okay. prime time, waktu yang terbaik otak kita yang paling fresh adalah bermula pukul 5.30 pagi sehinggalah pukul 8 pagi. That's a prime time. Paling-paling lajak pun 8.10 10 tu pun dah habis lah. Okay. So kalau lah hari cuti, hang boleh ambil masa tu. Tapi kalau hari sekolah, waktu yang terbaik daripada 7.30 sehinggalah pukul 8.10 lah limit lah. Waktu timing dia, waktu keadaan pun masih sejuk, body kita pun masih fresh. Dah melepasi waktu rehat tu, ada kurang lah sikit prime tu. So waktu yang kedua, waktu bila? Waktu petang. Tapi syarat dia hang kena rehat dulu. Bukan hang balik mandi hang tu pegang buku, tu tak cukup fresh. Cara hang nak fresh adalah balik contohlah balik sekolah pukul 2. So balik hang mandi dulu, hang sembahyang dulu. Kalau terbaik boleh tidur. Tapi jangan tidur pukul 5 je Biasanya memang lajak. Kalau sunnah Nabi Qalillah tu 5 ke 15 minit 30 minit lebih kurang so macam tu lah timing lah. So ambil refresh your time, balik mandi, lepas tu study lah lebih kurang yang guna teknik tadi tu. Kita boleh pergi hingga, kalau Pomodoro tu 20 minit tu kita boleh pergi ke 3 ke 4 kali. Okay, baik. Itu waktu yang terbaik lah. Yang seterusnya yang terbaik adalah waktu malam. Waktu malam antara yang terbaik juga 8.30 hingga pukul 8 hingga pukul 10 itu antara waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik juga. Itu soalan dari sudut kalau nak timing. Tapi saya selalu ulang, saya ceritakan pesan dia sebenarnya, jangan cari masa yang sempurna sebenarnya. Tapi kita cari masa yang kita boleh konsisten. Ini paling penting.
Kita tahu kita macam mana. Jangan cari waktu yang paling sempurna. Tak ada pun. Nak paling terbaik belajar confirm ni baca sekali faham ni. Ya, betul. Sebenarnya benda tu tak wujud. Kita tak sempurna, tapi kita carilah waktu yang paling mudah untuk kita konsisten. So ingat adik dua ni, soalan kat saya ni, saya terus pergi soalan satu lagi. Okey, baik, teruskan. Dia ni tanya pasal ni pasal saya nak fokus kat bisnes dulu. Saya nak fokus yang berarah SPM dulu Okey, sebab baik. soalan banyak ni berkaitan dengan macam mana nak jadi business woman. Ni Soalan sangat kerjaya. menarik. Saya suka orang menega. Nanti kita untuk next episode Kita tunggu next episode nanti. SPM dulu. SPM. Tapi ala-ala dia tanya pasal kita baru pernah bersama baru ni berkaitan dengan ni cerita ni cerita out sikit lah. Bukan out out sikit pada SPM, tapi okey. kita fokus menjawab soalan pasal saya ada janji dah. Ya, betul. Soalan. Dia tanya ni adik ni namanya Darwishah. Kalau kita bukan Darwishah. Dia Dengarkan kata, Darwishah. how can I do a thing that I like but I didn't get my parents support? Because hari tu I ada ask my mom and my daddy about cita-cita ni, and their response is, mama nak saya jadi guru dan jururawat, daddy nak saya jadi electrician. Dilema. So saya nak pendapat coach tentang apa yang saya perlu lakukan. I'm for a real. Contohlah dia dalam keadaan keliru lah dalam masa muda. Untuk adik saya ni Darwishah ni, okey, baik, kita pergi dalam masa muda. Saya ingat Darwishah ni, kalau tak silap saya, awak declare pun awak ada minat tentang realistik. Awak suruh orang yang ada R. Betul. R ni realistik ni maknanya kalau realistik ni boleh lah nak kerja berkait tentang electrician ni. Betul. Jika benar Darwishah, okey, saya apa yang kita buat hari tu adalah berkaitan tentang personality antara cara kaedah. Ada 4. Saya nak mudahkan jawapan. Takut jawapan ni saya nak jawab sangat panjang. Okey. Tapi dalam bahasa mudah, yang pertama sekali ada 4 orang kata faktor. Yang pertama adalah minat. Okey, minat. Hang ni tanya pada diri, hang boleh ke kerja jadi seorang guru? Bukan semua orang boleh jadi cikgu nah. Betul. Itu adik-adik untuk diri sendiri. Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Sekarang trend semua macam tu. Semua nak jadi cikgu. Boleh jadi cikgu. Akan jadi beban. Kira hang akan, kalau hang memilih, itulah cakap kenapa kita buat personality. Itulah orang tu tak ada social. Di personality dia bukan social, ni adalah orang yang bekerja dengan manusia dan dia ada satu kepuasan bila dia dapat bantu manusia. Dia dapat memandaikan seseorang, dia rasa kepuasan tu dia dapat. Okey. Orang yang tak ada social tapi dia nak jadi cikgu, boleh ke tak boleh? Jawapan dia tetap boleh. Dia boleh score pasal nak jadi cikgu ni. Ujungnya teknikal, ujungnya jawab, orang pandai dan dia ada karakter, boleh pergi. Dan maksud dia ada kebolehan dari sudut dia lepas dia tak ada rezeki dia jadi guru. Contoh tapi dia jadi guru dalam keadaan dia tak ada kepuasan, dia ada kelemahan dalam berurusan dengan manusia. Dia kurang bercakap, contohlah kan. Dia tak ada kepuasan dalam membantu manusia dan tapi social ni, saya cakap tadi, dia boleh dibina. Dia boleh dibina. Saya cakap tadi, masuk sekitaran, hujungnya hang akan adapt dan akan accept hujung dia. Namun itu part lain. Dari part ni, kalau daripada awal sekali, hujungnya ada 3 pihak terlibat, awak, kejaya dan ibu bapa. Jangan sekali-kali hujungnya bapak beritahu lah, redha Allah wa redha walidaini. Okey, mak ayah macam mana sekalipun dia betul. Tak boleh lawan. Jangan lawan. Dia betul. Senang beritahu. Dia ada hak atas hak dia. Dia ada hak atas kita. Dia ada tu lah. Namun sebenarnya mak ayah cuba juga nak bantu kita. Dia menetapkan itu pun tidaklah sebenarnya. Tapi ada 4 benda lah saya nak pecahkan. Yang pertama minat. Yang kedua kebolehan. Kebolehan ni lah personality tu. Check balik personality diri. Minat tu kita macam mana dengan minat dengan technical tu. Dan yang ketiga, nilai diri. Dalam kita nak jadi satu benda yang kita cuba nak ceburi, semua bidang ada susah dia. Ya, betul. Saya ulang semua bidang. Hang nak jadi electrician pun ada susah dia. Hang nak jadi cikgu pun ada susah dia. Hang nak jadi apa lagi? Guard pun ada susah ke? Sebab kena time pusing 3 pagi kan. Tiba-tiba point ayat terbuka. Ingat senang ke? Tiba-tiba batu. Batu. Semua dah.
Contoh, nak bagi faham, semua ruang ada susah dia. Ya. Kenapa kita perlukan nilai? Supaya kita masuk kerjaya tu dengan satu prinsip. Okey, sebab bila ada nilai yang kuat, kita ada jati diri yang kuat, datang susah jadi cikgu, datang susah jadi driver, datang susah jadi doktor, kita akan terus bertahan. Itu beza dia. Kita boleh adapt. Ya, kita boleh Betul. Okey, nak jadi tentera contohlah, abang bawa ni InsyaAllah dia ada minat tentera. So dia nak jadi tentera pun dia ada nilai dah, disiplin, dia ada sebab dia ada kekuatan dia ada jati diri dia. Sebab nak kena tahan laki ni contohlah. Nak kena tahan laki, nak kena tahan push up, bukan main-main. Contoh, nak kita nak jadi tentera, ada cabaran dia. Nak kata senang, come on dah. Dan yang seterusnya adalah realiti peluang kerjaya. Yang ni paling penting. Realiti peluang kerjaya ni dia sudah banyak aspek lah. Dia sudah hang betul kedak. Hang contohlah realiti, hang nak jadi, contohlah nak jadi electrician, nak jadi electrician. Pada masa yang sama hang ambil kelas accounting contoh kan. Jauh tu. Realiti ada cabang kan, ada cabang. Yang kedua pula berkaitan dengan mak ayah kita. So mak ayah ni bagi saya berarti perlukan proses. Okey, ujungnya terimalah nasihat mereka. Pada masa yang sama, tugasnya adalah tugas Darul Isyah ni adalah, tahu tugas kau apa? Tugas anda adalah anda menunjukkan yang anda betul-betul minat dan anda boleh jadi seorang electrician yang hebat. Betul. Bila dah tunjuk, anda dah tunjukkan, anda boleh repair, tunjukkan keberanian, tunjukkan fizik tu boleh dapat A contoh kan. Matematik tu dan tunjukkan nak bergerak ke arah menjadi seorang engineer. Electrician ni kita declare dulu lah, ambil degree engineer kan. Electrical engineering, nak kerja TMB contohlah kan. So tunjukkan minat tu, boleh buat apa semua. Bila dah mak ayah kita tengok tunjuk minat ni menarik, Baru dia nak sokong lah. sokong. Dia mesti sokong. Mak ayah awak ni orang baik, dah tahu. Bukan semua orang tahu mak ayah nak tentu ni. Tukurlah rezeki mak ayah cuba nak ambil peduli tentang cerita tu. Ada kawan kamu tu tak? Orang ada ikut rezeki masing-masing lah. Ikut rezeki masing-masing lah nak cerita. Ada mak ayah kawan kita ni dia kerja sawit, dia tak fikir ada contohlah kan, bukan kita tak, dia sibuk dan dalam masa dia dan akhirnya kurang lah, dan dia tak dapat pun nasihat daripada mak ayah. Syukur Darul Isyah dapat nasihat. So makanya gunalah nasihat itu dengan sikap mak ayah anda yang hebat tu, dan tunjukkan minat. InsyaAllah mak ayah kamu akan sokong. Doanya banyak, InsyaAllah doakan. Itulah kisah dah. So dalam proses menjadi seorang engineer, Darul Isyah akan dapat Yayasan Tenaga Nasional. Yayasan Tenaga, betul. Pergi luar negara pun contohlah kan. So tapi ujung dia SPM kena macam mana, trial SPM buat yang terbaik. Bagikan yang terbaik. Kalau betul-betul bersungguh nak jadi electrical engineer. Okey, Isyah, itu sahaja soalan kita pada episod ni. Okey. So ada pesanan ke yang terakhir sebelum kita boleh pergi dulu? Okey, baik. Fawaz, kita mulakan dengan Fawaz, special guest kita hari ni. Sedikit pesanan untuk adik-adik yang bakal trial ni. InsyaAllah. Pesanan untuk adik-adik yang nak SPM ni, InsyaAllah solat jangan tinggal, tu penting. Ya, betul. Solat jangan tinggal. Study tu plan betul-betul. Plan betul-betul masa untuk study tu. Jangan study yang membebankan diri adik-adik juga. Dia macam daripada pagi kau study, petang, malam, padahal benda tu tak, orang kata apa, Tak efisien. tak efisien pun, tak masuk pun, Betul. sampai tak tidur. Salah cara kan. Tu hati-hati. Dia punya cara tu penting. Betul. Saya lebih prefer tidur dulu, bangun awal. Tadi overnight ni saya pernah buat benda tu. Saya pernah duduk asrama tu, tengok kalau tidur. Betul. Tapi rasa psycho nak tidur. Macam Orang-orang juga 4 pagi duduk. kita dah tutup lampu pun takut. Itulah. Tak apalah. Ikut dan ni kenal diri masing-masing. Tapi jangan tak study pula. Itu satu perangai juga. Makin tidak awal tak mau. Makin awal tak mau. Itu tak boleh buat apa. Okey, Alipo ada lagi.
Okay, untuk yang dah bakal trial dan juga yang akan menghadapi SPM nanti untuk beberapa bulan lagi ni, saya jangka tak lama dah untuk student. Sebab memang tak lama untuk awak ada ni. Tapi jangan risau, jangan mengalah sebab masih ada masa. Yang terakhir ni adalah pencutian terakhir. Buat yang terbaik, usaha yang terbaik bagi sebolehnya. Sebagai contoh, kita bagi adik Darwishah tadi. Dia nak, kalau dia kata dia nak sungguh benda tu, kena buat sungguh-sungguh. Dia kena tunjuk sungguh-sungguh, bagi betul-betul. Yang pertama, kita kena ada skor tu. Kita nak buat apa, kita nak jadi apa, baru kita boleh buat betul-betul kita nak macam tu. Apa yang kita impikan, start daripada SPM ni lah. Ni lah yang tentukan jalan. Jangan tinggalkan SPM ni, rugi. Benar. Kat Malaysia ni, Kalau target nak jadi engineer, buat result tak capai, tak boleh juga, tak jadi juga. Benar. Barang Nanti tak kita jadi. boleh ceritakan kisah-kisah realiti. Ya, betul. Pada SPM macam mana kan. Adalah. So, itulah perkongsian dia. Solat jangan tinggal. Berikan yang terbaik lah. Macam tadi tu, dalam bahasa Buddha yang kata, macam saya pesan tadi, dia akan datang penat kita, dia akan datang sedih kita, dia akan datang lenguh tangan kita. Bila datang lenguh, bila datang penat, bila datang merajuk kita, bila datang marah kita, bila datang tak puas hati kita, check balik kenapa kita mulakan, siapa yang bersama dengan kita. Kalau bersanggup kalau lah mak ayah tu tak mampu jadi motivasi pada kita, lekeh lah. Dalam bahasa Buddha senang cerita, bukan nak buat cerita sedih tau. Bukan. Tapi realiti macam Tapi tu. realiti lah. Paling koman lah, cari balik kenapa, siapa yang perjuangkan, siapa yang nak jaga. So check adik-adik. So kalau contohlah tak mampu, check balik, cerita balik. Motivasi yang terhebat bukan datang daripada saya, bukan datang daripada orang luar. Motivasi yang terhebat datang daripada Tuhan. Tuhan bagi kita apa? Cerita. So orang hebat depan saya, kejayaan akan lebih mudah datang pada orang yang matang. So 17 tahun. So bila kita matang, kita tahu apa yang kita tengok hari-hari, kita tahu apa yang kat mana kita duduk, kita tahu siapa yang bersama dengan kita, sekeliling kita. Allah bagi cerita masing-masing. So faham cerita tu, jadikan ianya kekuatan, dan itulah yang kita akan jadikannya semangat kita untuk bangun. Penat, rehat, jangan berhenti, jangan give up. Arah dah betul. Street A+ SPM 2026. So, soalan-soalan lain insyaAllah nanti ada banyak lagi soalan. Saya akan baca semua, kami akan baca semua, dan kami akan jawab semuanya. niat tulus, jalan terus. Malas apa dia? Mula je, lama-lama akan betul. Itu saja daripada kami. Podcast better sampai subuh. Sekian. Bye-bye. Daripada saya, Kami Hamdan, Fawad, Saya dah lepo. Bye-bye. Bye-bye. Straight fast. Bye-bye. Assalamualaikum. Level. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman.